Terdapat satu wabak virus baharu yang sangat berbahaya dan ia telah menukar sebuah kapal persiaran mewah menjadi seperti penjara terapung. Kerana kini, orang di seluruh dunia mula bimbang kerana kapal itu mempunyai penumpang daripada 23 negara berbeza. Namun dalam pelayaran terbarunya, seorang penumpang dijangkiti hantar virus, iaitu virus berbahaya yang dibawa oleh tikus dan mempunyai kadar kematian sehingga 50%. Biasanya, virus ini tidak pernah merebak dari manusia ke manusia. Tetapi kali ini mungkin berbeza kerana mangsa pertama ialah seorang lelaki berusia 70 tahun yang meninggal dunia di atas kapal. Pada waktu itu, mereka masih belum tahu punca sebenar kematiannya ialah disebabkan virus tersebut. Mereka mula perasan apabila isteri lelaki itu jatuh sakit sehingga dia terpaksa turun di sebuah pelabuhan untuk menaiki penerbangan pulang. Tetapi dia rebah di lapangan terbang dan akhirnya meninggal dunia di hospital. Selepas itu, seorang lagi penumpang turut meninggal dunia di atas kapal. Tetapi selepas virus itu dikenal pasti, kapal tersebut terkandas di laut kerana tiada negara bersetuju membenarkan mereka berlabuh. Setakat ini, tiada rawatan khusus yang diketahui untuk hantar virus. Komen pandangan korang.